Tidak wajib mohon sedia halal. Termasuk jugalah bahan ramuan yang menggunakan babi pun selamat. Gincu ni antara bahan yang digunakan daripada sumber kencing. Yang 80% kebanyakannya adalah daripada fish-skin, kulit babi. Kalau diimport daripada luar, terutamanya import daripada US, import daripada China, yang tu kena berhati-hati dah. Korang dengar tak apa yang Ustaz daripada Halal Officer Jakim tu bagi tahu dalam ceramah dia? Dia cakap 80% formula lipstick daripada Europe, daripada China, daripada US, majoriti mengandungi gelatin daripada sumber minyak khinzir. Dan ada juga daripada sumber minyak telur. Minyak telur ni apa pula? Minyak telur ni sebenarnya minyak daripada lemak lembu. Lembu tu haram ke? Tak. Tapi didapati lembu tu disembelih dengan tidak mengikut cara yang halal. Jadi haram juga kan? Fikir sendiri. Ataupun juga dibuat daripada tulang juga kulit lembu, bovine. Tapi tak sembelih, sama juga hukum haram. Sebenarnya ada lagi satu bahan yang biasa ada dalam lipstick, dalam lip matte, iaitu stearic acid. Stearic acid ni sebenarnya dia ada dua jenis. Satu daripada sumber tumbuh-tumbuhan, contohnya macam kelapa atau kelapa sawit. Tapi kebanyakan yang ada di market daripada sumber minyak khinzir dan juga minyak telur tadi tu. Sama je kan? Tapi korang perasan tak? Dekat kotak packaging yang korang beli lipstick tu kan, selalunya dia akan tulis stearic acid je. Dia tak ada pun tulis stearic acid sumber lemak khinzir. Ada ke korang nampak? Tak ada kan? So macam mana kita ni sebagai orang biasa yang tak tahu ni, nak baca ingredient kat kotak ni tak tahu, KL yang buat formula ni pun KL tak boleh tahu kalau dia tulis stearic acid saja tau. Sebagai contoh, stearic acid yang digunakan oleh brand House Cosmetic dari kilang GIM Cosmetic yang ada kat Cerasi. Mereka menggunakan stearic acid yang memang sah-sah ada certification atau sijil halal Jakim. Tak percaya, korang tengok. Memang ada sijil halal Jakim. Dan semua bahan daripada brand House Cosmetic ni semua ada halal Jakim Malaysia. Halal ini tidak diwajibkan. Tidak wajib mohon sedia halal. Semua produk-produk kosmetik yang nak dijual, termasuk yang diimport daripada luar negara, mesti berdaftar di bawah MPRA, di bawah PKM ini, wajib berdaftar. Maka dia nak pastikan selamat. Termasuk jugalah bahan ramuan yang menggunakan babi pun selamat lepas. Maka kalau dia menjual produk yang tidak halal sekalipun, walaupun dijual oleh orang Islam, maka di seluruh undang-undangnya tidak salah. Dosa tetap dosa. Maka atas kita lah pula, atas kita. So dalam brand House Cosmetic ni, selain daripada menawarkan produk yang ada halal Jakim, House Cosmetic ni dia buat sekali dengan